Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa semua orang ada masalah yang sama. Masalah tali keluar daripada seluar ni. Okay, saya baru beli ni benda ni. Jom kita try. Okay, dia ada dua, depan dengan belakang. Belah depan ni dia macam ni lah. Okay, kemudian belah belakang ni dia ada lubang. Okay, mula-mula sekali apa yang perlu dibuat adalah masukkan tali dalam lubang ni, panjangkan sikit, kemudian saya ikat. Kalau tak panjang takut dia terlepas. Okey, dah ikat macam tu. Jadi belah moncong ni saya akan masukkan dalam ni lah, tempat tali tu, lubang ni. Okey, kita tengok adakah berjaya ataupun tidak. Okey, masukkan je. So kalau nak masukkan pakai tangan boleh, tapi sama lah. Okey, jom tengok. Sekali tolak je dah sampai belakang. Okey, pastikan masuk lubang yang betul. Masuk lubang suara kan. Saya nak cuba dulu. Okey, lepas masukkan moncong tu, tolak ke depan, ada tarik. Macam tu. Buat tegak. Kemudian ni kadang-kadang tersangkut sikit depan ni sebab dah laluan tu kan, mungkin ada benang-benang ke. Cubalah masukkan dengan sehabis baik. Okey, dalam hampir separuh dah saya masukkan. Okey, okey, dah separuh dah. Okey, tinggal lagi separuh je. Telak, kena tarik. Okey, dah siap dah ni. Okey, tolak lagi. Okey, ni lagi sikit je ni. Okey, dah sampai dah. Sikit lagi. Okey, jumpa dah kepala dia. Tarik. Okey, nampak tak ni? Saya dah ada ni satu, ni nombor dua. Jadi saya boleh buka ikatan dia. Ni. Sebab tu saya panjangkan sikit. Kalau buat dia pendek, saya takut masa masuk dalam lubang tu dia terkeluar. Okey, saya tak ikat mati kat sini sebab nak buka balik. Okey, alhamdulillah selesai. Okey, tengok. Setiap rumah saya rasa mesti kena ada alat ni. Macam ni saya beli dua lah. Spare, kalau hilang ada satu lagi, ataupun kalau rosak ada satu lagi. Okey, semoga bermanfaat. Jangan lupa follow, subscribe, like dan share. Semoga lebih ramai lagi yang mendapat manfaat yang sama. Tolonglah subscribe. Assalamualaikum.